Di hutan pun sudah, belantara pun sudah, sungai pun sudah, pantai pun sudah, sawah padi pun sudah. Dan kali ini pakcik nak belanja anda view di depan gunung saja, di atas bukit. Dan Bukit Cheringin Hills ni memang terbaik di Janda Bayi ni. Tak sangka ada bukit yang seindah ini. Kalau tengok redup je. Walaupun tengah petang ni tetap dalam keadaan yang dingin. Jadi pakcik nak belanja dengan tent baru pakcik, Army Green Antariksa. Memang terbaik. Jom pakcik nak belanja. Macam mana pakcik dapat ilham tengok keadaan yang sangat indah ni? Pakcik suka gunung-gunung yang menjadikan pakcik ilham, pakcik datang mencanak-canak ya. Dan seperti biasa, kali ni mestilah ada perubahan dalam pakcik punya setup kan. Okey, korang. Setup pakcik ni lebih luas sikit dia punya bahagian depan dia. Antariksa ni memang tent yang baru pakcik, warna kaki. Bukan warna kaki tersebut pula, warna army green. Dan pakcik nak cuba combinekan army green ni dengan kaki. Kalau korang tengok setup pakcik, yang bahagian dapur sama je, cuma ada sikit lah penambahan dari segi ada stove ataupun dapur baru daripada LNT lah. Yang lain pakcik kekalkan sebab pakcik memang suka warna kakis ni, sedap mata mandang. Cuma pakcik nak combinekan dengan army green tu. Macam mana army green ni kan boleh orang kata menampakkan seri. Seperti biasa 4/4. Pakcik punya icebox pun tetap juga lagi warna kakis. So pakcik nak tunjukkan macam mana Antariksa Army Green ni dia lebih kemas. Dan kalau korang tengok kat sini, dalam dia lebih besar. Dan pakcik nak tunjuk surprise lah dekat bahagian dalam. Dan logo dia pun elok je letak dekat bahagian kanan tu. Sama pula dengan kain pakcik, warna hijau. So bahagian depan ni untuk korang boleh letaklah meja dan sofa serta hiasan tepi-tepi ni kan. Dan lampu tu boleh gantung kat situ. Before this, kalau mana-mana tempat dia tak ada banyak lah tempat gantung lampu. Yang ini memang gantung lampu. Dan kalau korang tengok kat tengah-tengah ni macam kelopak bunga. Memang lawa dan sangat tinggi. Jadi kalau kipas korang, tak adalah kipas tu terkena dekat kepala ke apa ke. Nampak tak udaraan dia jaring-jaring net. So dia terbuka luas. Sebab maksudnya kalau angin masuk, dia akan menyejukkan kita punya tu. Dan kalau korang tengok, nampak bunga-bunga tu bagaikan manggil-manggil angin yang datang. Sejuk korang. Sejuk sebab apa tahu? Ventilation, angin perudaraan tu di sekeliling di bahagian atas dan juga sekeliling khemah. Jadi window pun kita boleh buka. Dan juga pintu ada 2 bahagian pintu kat belakang katil pakcik tu, depan katil, dan juga tempat pakcik masuk tu. Yang lain tu adalah ventilation untuk window. Pakcik duduklah dekat sofa ni duduk menghayati. Dan pemandangan pakcik berdepan dengan gunung. Besar korang, yang ni besar. Kalau sebelum ni pakcik pakai Bumantara, besar juga, tapi ini lebih tinggi. Dan dia adalah semi auto, bermaksud dia kena masukkanlah macam batang-batang kat bahagian atas tu. Itu je. Kalau Bumantara kita buka-buka macam tu saja. Yang ni pun kira okey. Dan seperti biasalah pakcik bawa pakcik punya sarung bantal dan juga cadar baru untuk kali ni dekat Bukit Cheringin Janda Baik ni. Untuk korang, kalau korang tengok ni ventilation ni, memang angin masuk. Tengoklah pokok tu. Kalau tidak, tak adalah angin boleh masuk. Jadi bila angin masuk, tak adalah kita berkicap dekat dalam khemah. Kita anggapkan rumah kita dekat yang kita bawa ni. Okey? #pakcik camping. Camping mesti ada